Udin tadi masuk ke berapa tu? Alamak, kalau masuk sebelum pukul 2, dia dikira sebagai bonus lah. Kalau masuk selepas pukul 2, dah tak dikira bonus kan? Takkan nak cancel. Why not kita layan je order ni dulu. Kita tengok order ni adakah order bonus mingguan ataupun bukan. Aku buat ni salah jalan sebenarnya. Saya nak pergi ke sana guys. Alright guys, so order ni kita ambil dekat Food Valet Preston 4 guys. Tapi saya tak tahu kita gepuk ni dekat mana, kedai ayam gepuk ni. So nak kena carilah kejap lagi. Okay guys, so saya nak mencari kedai kita gepuk. Mana tah? Sini ke sana? Ni. Bang, ini kedai kat mana? Kita gepuk. Ya ke? Tapi nama kicap. Kita gepuk. Memang situ. Okey. Bang, kita gepuk kat sini sekali ke? Okey, terima kasih. Oh, betul lah. Okey, takkan gambar dulu. Muka bayar tadi tu confident mat. Bayar yang apa yang angkat pinggan tadi tu kan. Betul bang, ini kicap kat sini, kita gepuk pun kat sini. Tapi suara dia macam bisik tadi.